Assalamualaikum, hai semua. Okey, untuk resepi kali ni saya nak kongsikan resepi mi goreng daging yang mudah dan pastinya sangat sedap. Okey, jom kita tengok bahan-bahan utama dalam membuat mi goreng daging ni. Okey, untuk bahan utamanya adalah 1 bungkus mi kuning. Untuk bahan tumis saya menggunakan 4-5 ulas bawang putih, 1 biji bawang besar dan sedikit halia. Halia ni kalau tak nak letak pun tak apa. Okey, sedikit daging rebus. Ni yang sudah empuk. Kemudian cili kering kisar, sawi jepun. Kalau nak guna sawi lain pun tak jadi masalah. Tauge dan daun sup serta cili padi. Untuk tahu saya menggunakan 3 keping tahu. Tahu ni memang saya beli yang sudah siap digoreng, tapi saya basuh dulu kemudian saya goreng lagi sekali. Okey, balikkan kemudian boleh angkat dan kita akan potonglah. Okey, dalam kuali yang sama, minyak yang sama, saya tumiskan bawang putih, bawang besar dan sedikit halia yang sudah siap dicoper tadi. Kemudian saya kacaulah sampai ia agak kekuningan dan naik bau. Masukkan pula cili kering kisar. Ni saya masukkan dalam 2 senduk macam tu. Kemudian kacau bagi rata. Bila dah agak pecah minyak, kemudian bolehlah masukkan sedikit kicap. Ni saya guna kicap lemak manis. Ni anggaran sahaja ya, korang agak-agak sahaja, dan saya menggunakan juga sos tiram. Sos tiram ni pun agak-agak sahaja. Okey, kacau bagi rata. Jangan lupa masukkan garam dan perasa secukupnya. Masukkan 2 biji telur pula. Okey, masukkan di bahagian tepi ya. Biarkan ia mengeras sekejap. Kacau perlahan-lahan. Kalau nak masukkan telur ni lebih tak jadi masalah, ikutlah pada cita rasa masing-masing. Nak masuk 3 ke 4 ke tak jadi masalah ya. Selera masing-masing. Kemudian kacaulah telur tu bagi sekata. Bila dah sekata boleh masukkan mi kuning. Kemudian saya kacau sekejap saja, nampak ia agak kering, bolehlah masukkan sedikit air. Air ni anggarkan sahaja, tak perlu banyak sangat. Masukkan pula sawi jepun. Masukkan pula tahu yang sudah dipotong. Okey, saya potong, saya tak tunjuk lah ya. Okey, kemudian kacau bagi rata. Okay, kalau nampak kurang pekat mi tu, bolehlah masukkan kicap lemak manis lagi ya. Ni saya masukkan sedikit sahaja supaya ia sedikit pekat lah. Masukkan pula tauge, daun sup dan cili padi. Cili padi ni kalau korang tak suka pedas, tak nak letak pun tak jadi masalah. Kacau sekejap sahaja, tak perlu lama sangat. Agak-agak tauge tu sedikit sahaja layu, kemudian boleh padamkan api. Resepinya mudah, ringkas dan sangat sedap. Terima kasih kerana menonton dan selamat mencuba. Bye!